Korang tahu tak kisah Mustaqim Mansur, pendaki yang meninggal dunia di Gunung Liang, Perak? Beliau disahkan meninggal akibat hipotermia. Kesejukan melampau bila suhu badan turun secara mendadak. Tapi yang menyentuh hati, dia tetap bantu kawan-kawan walaupun dalam keadaan lemah dan kesejukan. Ganjarannya besar. Jangan pandang ringan bahaya cuaca di gunung. Sentiasa bawa pakaian kering, kalis air dan jangan mendaki seorang diri. Dalam hidup ini, jangan lupa satu perkara. Nilai persahabatan dan pengorbanan lebih berharga daripada nyawa sendiri. Al-Fatihah buat arwah Mustaqim Mansur. Semoga kisah ini jadi pengajaran untuk kita semua. Ingat, jangan pentingkan diri. Dan kita tak bolehlah nak tinggal kawan kita seorang-seorang bila kita bersama-sama mendaki atau membuat satu perkara. Video ini bukan nak cari salah siapa, nak kita sama-sama ambil pengajaran apa yang berlaku. InsyaAllah, jangan lupa like, share dan follow supaya lebih ramai sedar tentang bahaya hipotermia dan pentingnya semangat setia kawan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.